Hari yang mantap. Aduh sedap. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ni dalam channel IM Vito. Kalau korang tengok kawasan ni dah lapang, dah gundul. Aku sampai pun tadi terkejut. Tengok pokok-pokok semua dah tak ada dah. Last aku sampai macam biasalah 2024. Hari ni misi mencari siakap untuk lesen 2026. 2025 aku tak ada lesen siakap langsung. Kolam pun tak ada, muara pun tak ada. So hari ni kita turun untuk cari siakap 2026. Okay, kalau aku sampai tadi aku tengok Abang Fizi dengan Mr. Mat Zain dah sampai dah. Aku baru sampai ni. Air pun dah start surut. Dah boleh slow-slow cari lebah. Okay, macam biasa kalau sampai sini barang ni mesti kena ada. Ini barang mesti kena ada. Aku tak tahulah kalau sekarang ni monyet-monyet ni dah upgrade ke, dalam sistem sistem sekolah dia dah belajar baru ke, ular tipu ke ular hidup cara nak tengok. Ini ular getah je lah aku bawa. Kalau tak kejap lagi dia sepelet dengan tahi dengan tanah kau punya kereta. Okey, aku nak turun dulu. Okey, semoga ada rezeki, ada manis-manis, ada ikan target yang dicari. Okey, yang singgah channel ni, terima kasih banyak. Yang baru sampai, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, kita pasang dulu. Air udang cukup, semua setup dah siap. Jom kita lancar, apa pun cari sampai dapat. Ciao. Dekat depan tu aku nampak ikan bulan lompat-lompat tu. Tak ya, first cast of the day. Hilang ah. Tahun 2026 mencari lesen siakap. Aduh, dah tak accurate dah baling lah. Baling celah-celah reba. Baling celah-celah reba. Alamak, udang putus pula. Twelve seconds later. Saya. Oh, alhamdulillah strike pertama. Anak Junaha. Anak Junaha. Alhamdulillah. Duduk dan diam. Remo sodap yuk. Mantap. Saya. Baby kerapu dia bagi. Tapau lah. Main kat muara ni susah dapat ikan. Tapau. Baby kerapu dia bagi. Apa ada kita tapau. Alhamdulillah. Dah senang tau nak strike kat sini. Tak macam dulu lah. Pakai udang limited. A few moments later.
Sumpit yang manjang. Masa cari lubuk sumpit yang manjang. Hai. Sumpit ni kacau umpan. Nampak? Ni geng, ikan sumpit. Nampak? Dia kacau umpan selalu ni. Iyalah kacau umpan selalu ni. Nak sumpit ni. Iyalah selalu kacau umpan. Kalau lubuk viral lah. Payah betul cik siakap sekarang ni. Eight hours later. Hari yang mantap. Aduh sedap. Payah Ayub cari ikan. Payah cari ikan. Siakap tak dapat lesen lagi. Blind cast pun tak ada. Masuk lubuk pun tak ada. Sampai dekat muka muara tu lagi teruk. Sebab situ cetek. Ha? Wah. Benar mana bang? Benar? Ha? Wah, mari-mari ada lah. Much later. Right. Giri jongang. Barakut. Barakut. Makan gigi orang kali aku nak pergi ke depan. Tunda datang ni. Yang kejar ni ambil ni. One long angry line later. Monyet punya monyet. Habis. Terus pelet habis. Aduh. Habis dia pelet. Tak berkesan langsung. Celaka punya monyet. Kurang ajar punya monyet. Alah, hai. Habis. Monyet punya monyet betul. Apa kau cari setan? Ni dia lagi hasil aku. Ini hasil aku.
Tenggiri seko. Paru seko. Dah gila alhamdulillah. So hari ni kumpau siakap. Okey kan, alhamdulillah selesai acara untuk hari ni. So hari ni aku kumpau. Ikan taga tak dapat. Hanya dapat ikan baby jenahak, baby kerapu dengan baby tenggiri lah. Itu saja rezeki untuk hari ni. Allahuakbar, ini panas lain macam lah. Memang aku dah merata aku ketuk spot apa, kira spot-spot sebelum ni aku main, semuanya kosong. Belum rezeki untuk aku lagi. So alhamdulillah kayak pun dah siap kemas, dah siap apa, masukkan barang semua. Cuma kalau kau tengok ni lah, monyet-monyet ni buat kerja lah. Habis sepelet semua apa kereta aku, daripada depan, belakang, kiri, kanan, semua kena. Aduh, bertuah punya monyet. Monyet punya monyet. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Ada kesempatan lagi aku akan turun lagi insyaAllah. Okay, aku doakan korang semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, serta dimudahkan segala urusan insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Kita cari sampai dapat. Ciao.